Bi. Panggil I. Ya ada boyfriend tak? Ada boyfriend tak? Boyfriend tak marah kalau ada boyfriend you. Sini. Apa yang aku gedi? Aku yang gedi. Baik ya. Bi. Nama siapa tadi? Nama I Sabi Baby. Baby. Jadi baby I. Sebab tu nama Pini boleh panggil I Baby. Baby Baby nak ikut I. Boleh? Jom. Okey. Mak, dia belum buka lah. Tak ada lah. Sekarang ni kita nak cari makcik-makcik dan pakcik-pakcik. Kita nak tanya dia perbezaan zaman dulu dengan zaman sekarang dengan dalam hidup ni apa kita should try. Okay. One time in our life lah. Boleh. Tapi tanya, I takut lah. Halo. I nervous. Kita tanya cikgu tu. Okey. Okey. Cik, kalau kita tanya question, cik boleh answer tak? Dekat video. Nana, okey. Boleh. Oh, ya Allah, sorry. Okey. Gedi dah tak ada gedi. Apa bezanya zaman dulu dengan zaman sekarang? Kalau cik suka zaman sekarang ke cik suka zaman dulu? Dulu lagi bagus lah. Kenapa? Ha? Kenapa? Sebab gelang ni kan antik kan. Kalau dulu okey sikit lah. Sekarang berat sikit lah. Asal Sebab daripada perbelanjaan dia kan. Daripada household pasal rumah ni semua kan. Betul. Dulu kampung. Senang sikit Senang sikit. Kampung macam mana? Kampung bayaran kat rumah macam mana tu? Dulu kampung tu jang. Bayaran dia pun tak berapa ni kan. Saya pun tak tahu lah dulu kampung macam mana. Saya stay kampung juga lah dulu. Tapi masih budak main time lah. Faham. Kira zaman dulu. Zaman dulu kenapa? Dulu macam kira kampung-kampung kan. Lagi ramai lagi meriah pada sini. Zaman sekarang ni apa yang cik tak suka sangat? Zaman sekarang bukan tak suka. Suka tapi kira macam lenggang. Kalau macam time party dulu bujang kan. Ramai sampai malam. Kedai kopi pun banyak. Sekarang lagi bagus. Pasal sekarang moden. Betul? Moden. Cuma barang-barang mahal lah. Tapi tempat dia cantik, bersih. Satu tempat dia bersih tau. Kita suka. Kampung time tak suka? Kalau kampung tu okey lah. Tapi macam terlalu orbit lah. Makcik sendiri. Makcik tu macam mak kita tu marah. Betul lah. Dia kata tak ada dulu, tak ada sekarang. Betul. Masa kau lari.